Alright guys, kat depan aku ni adalah sebuah motosikal daripada Bosch FR150 tau. So motor ni dia pergi dah disetting untuk lumba dekat ARRC, untuk Asia punya lah. Okay, apa yang aku faham, untuk spek Asia dan juga spek Capri lain tau. Okay, tu spek Capri, ini spek Asia. So apa yang dia cakap, Asia ni more kepada engine open lah. Dia punya regulation tu tak terlalu ketat sangat untuk engine. Tapi untuk Capri tu, regulation engine dia ketat. Even kalau kita pakai part racing pun kena pakai stock punya. Right. And then untuk Asia ni lebih kepada engine open, so memang senang lah nak setting dia. So kalau kita tengok motor ni, spek dia lah apa yang dia dah ubah sesuai daripada luaran okay, dia punya level brake dan juga level clutch dia gunakan FZF. Ini brand daripada Taiwan lah, atasnya sama. Okay, bawah dia caliper dia pun MZF daripada Taiwan. Tayar dia tayar Dunlop. Okay, so ni tayar untuk race motor hujan lah, bukan race jalan kering punya. Footrest dia menggunakan Rapido, footrest daripada Rapido. Okay, rantai dia 415, sport rim pun Rapido. Apa ni dia punya exhaust ni, JDS apa ni, aku tak nampak lah. Okay, untuk spek engine aku tak tahu apa, yang aku tahu spek engine dia spek open. Tapi daripada tepi sini kita boleh nampak lah, blok dia menggunakan blok ACK. Based on apa yang diorang bagi tahu aku, untuk part-part racing yang diorang guna dekat Bosch ni mostly semua daripada ACK, daripada ACK Racing. Cumanya untuk setting Asia punya lebih senang lah, engine dia lebih open, regulation tak banyak. Tapi untuk setting Capri punya tu, dia regulation dia leceh sikit. So kena pakai barang-barang stok lah. Okay, seat dia, ingat ni seat racing dia lah. Okay, kita tengok dia punya damper, cardinal racing damper. Ini semua part-part dia aku tak tahu lah apa lah. Ni dia punya racing part lah. Kalau boleh tengok exhaust dia. Okay, so exhaust dia daripada apa ni? Kawahara racing exhaust. Belakang dis standard lah. Dis belakang standard, dis depan dah besar lah. Dis depan dah besar. Tengok dia punya ni, ni. Okay, untuk masa depan belakang daripada Rapido. Masa depan belakang Rapido, so footrest Rapido. So ini adalah, apa yang korang nampak ni adalah Bosch FR150 lah yang telah diubah sesuai untuk masuk race dekat Asia Road Racing Championship. Untuk motor ni, part-part luar dia banyak pakai Rapido lah. Untuk engine dia banyak pakai daripada ACK Racing. So apa yang aku tahu, untuk this year AS25 ni dia akan keluarkan dia punya part-part sendiri lah. Macam exhaust, caliper dan juga master pump dan juga lever clutch. Dia akan keluarkan part dia orang sendiri. So orang masih develop. Kalau dah keluar dia akan release lagi lah. Untuk warna dia pula, kalau korang perasan, yang lepas AS25 ni warna dia warna merah kuning. Tapi tahun ni dia datang dengan satu lagi warna yang cantik. Pembaharuan warna dia adalah pink biru. Okay, kenapa dia orang ambil warna ni? Okay, ni warna ni berasal daripada ilham daripada Moto3 lah. Ni apa yang dia orang bagi tahu. Ilham dia daripada Moto3. Dan bagi aku warna memang menarik. Kalau nak compare dengan merah kuning yang lepas tu, dia warna common lah. Tapi warna ni dia bagi aku macam wow, striking sikit lah. Kalau tengok baju dia orang pun sama macam tu pakai. So itu tema warna dia orang lah untuk tahun ni. So kepada korang peminat-peminat Bosch ni, ataupun orang yang masih lagi ada skeptikal yang motor China Bosch ni tak bagus, korang tengok, boleh masuk ARRC dan juga Capri guys. Okay, orang kata spare part tak ada, ini boleh je. Korang tengok radiator besar. Okay, boleh modify engine lagi, boleh buat engine open lagi. Okay, spare part daripada ACK Racing untuk racing part. Okay, untuk yang lain-lain korang boleh tengok, dia boleh pakai MZF, okay, Rapido, semua boleh pakai. So apa pendapat korang tentang rupa terbaru racing bike daripada AS25 ni? Cuba komen kat bawah.